Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke sesi perkongsian ilmu. Pada hari ini, kita akan membincangkan satu topik yang sangat penting, iaitu konsep ilmu tafsir dalam kalangan masyarakat. Betul, ramai orang membaca Al-Quran setiap hari, tetapi tidak semua memahami maksud dan pengajaran yang terkandung di dalamnya. Oleh sebab itu, ilmu tafsir memainkan peranan yang sangat besar dalam kehidupan umat Islam. Bersama saya pada hari ini ialah saudara Zaid. Okey, Zaid, bolehkah anda jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan ilmu tafsir? Okey, yang pertama sekali saya nak mengucapkan terima kasih sangat-sangat kepada saudara Hadi. Sama-sama. Saya sangat gembira kerana dapat berkongsi mengenai ilmu tafsir yang merupakan salah satu cabang ilmu Islam yang penting dalam memahami Al-Quran. Kita balik semula kepada soalan saudara Hadi. Sudah tentu, ilmu tafsir ialah ilmu yang membincangkan penjelasan makna ayat Al-Quran berdasarkan kaedah-kaedah tertentu yang diiktiraf oleh para ulama. Melalui ilmu ini kita dapat memahami maksud sebenar ayat Al-Quran sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja pandangan saya. Jadi, adakah ilmu tafsir ini sama dengan terjemahan Al-Quran? Mengikut pandangan saya, tidak. Kerana terjemahan hanya memberikan maksud umum sesuatu ayat, manakala tafsir menerangkan maksud ayat secara lebih mendalam, termasuk sebab penurunan ayat, hukam-hakam, pengajaran serta kaitannya dengan kehidupan manusia. Oh, itu. Jadi, ilmu tafsir ini membantu kita memahami Al-Quran dengan lebih tepat lah. Ya, betul. Tanpa ilmu tafsir, seseorang mungkin tersalah faham terhadap maksud ayat dan membuat kesimpulan yang tidak tepat. Okay. Jadi kita teruskan kepada kepentingan. Jadi kepentingan ilmu tafsir ini dalam kehidupan masyarakat ni macam mana pula? Berbincang tentang kepentingan, terdapat banyak kepentingan. Antara salah satunya ialah membantu masyarakat memahami ajaran Islam dengan lebih jelas dan betul. Itu antaranya. Oh, okey. Kalau bagaimana pula dari sudut pembentukan sah-sah? Ilmu tafsir dapat membantu akhlak yang baik kerana Al-Quran mengandung pelbagai panduan tentang hubungan manusia dengan Allah, keluarga dan masyarakat. Oh, menarik. Adakah ilmu tafsir juga boleh mengukuhkan keimanan seseorang? Ya, sudah tentu. Apabila seseorang memahami ayat-ayat Al-Quran, mereka akan lebih mengenali kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada. Nampaknya ilmu tafsir bukan sahaja membantu dari sudut ilmu, malah turut memberi kesan kepada jiwa dan tingkah laku seseorang. Okey, pada pandangan Zaid pula, bagaimanakah tahap kefahaman masyarakat terhadap ilmu tafsir pada masa kini? Tahap kesedaran masyarakat semakin meningkat, namun masih terdapat sebahagian yang hanya membaca Al-Quran tanpa berusaha memahami. Apakah cabaran yang menyebabkan perkara ini berlaku dalam kalangan masyarakat? Antara salah satu cabaran ialah kekurangan masa dan kekurangan minat membaca bahan ilmiah serta kecenderungan mendapatkan maklumat agama daripada sumber yang tidak sahih. Oh, jadi masa merupakan salah satu cabaran yang berlaku. Okey. Seterusnya, adakah media sosial memberi kesan terhadap perkara ini? Untuk pandangan saya, memang beri impak yang sangat besar. Media sosial boleh menjadi medium yang baik untuk menyebarkan ilmu, tetapi jika digunakan tanpa penelitian, ia juga boleh menyebabkan penyebaran maklumat yang salah tentang tafsiran Al-Quran. Oh, betul juga. Oleh itu, masyarakat di luar sana perlulah berhati-hati dan merujuk kepada sumber yang sahih. Soalan yang seterusnya, banyak soalan kita hari ini. Apakah langkah yang boleh dilakukan untuk meningkatkan kefahaman masyarakat terhadap ilmu tafsir? Langkah yang boleh dilakukan untuk meningkatkan kefahaman masyarakat terhadap
terhadap ilmu tafsir? Melalui pandangan saya, yang pertama, kita boleh menghadiri kelas atau kuliah tafsir yang dianjurkan di masjid, surau atau institusi pendidikan. Yang kedua, membiasakan diri membaca tafsir Al-Quran yang mudah difahami. Ketiga, memanfaatkan teknologi digital seperti kuliah dalam talian dan aplikasi Al-Quran yang menyediakan penerangan tafsir. Okey. Baik. Apa lagi selain daripada jawapan tadi? Okey, poin yang paling penting sekali ialah mempunyai kesungguhan untuk memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan masyarakat. Itu poin yang paling penting sekali. Okey. Jadi sekarang kita dah masuk ke kesimpulan. Betul. Sebagai kesimpulan, ilmu tafsir merupakan ilmu yang sangat penting dalam membantu umat Islam memahami kandungan Al-Quran dengan tepat dan mendalam. Oleh itu, marilah kita bersama-sama mendekati Al-Quran, bukan sekadar dengan membacanya, tetapi juga dengan memahami dan menghayati maksudnya melalui ilmu tafsir. Sekian sahaja perkongsian daripada kami. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang itu datang daripada kesilapan dan kekurangan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.